kembali 7 hari ni? Dekat Meta Residence. Tapi kenapa Riri? Sebab kita orang nak pergi rahsia. Kalau korang nak tahu, korang kena teruskan menonton. Okay? Bye! Ni kembara 1, kembara 2, kembara 3, kembara 4, kembara 5. Tujuh mana? Mak, Tujuh mana? Stay cute. Lapar lah Riri. Sebelum kita pergi mana-mana, kita pergi makan dulu nak tak? Ya, sebab itulah sekarang ni kita dekat kafe Sate 7 pagi. Sesuai lah tu kan dengan kembara 7. Tapi ni bukan destinasi yang sebenar kita tau. Destinasi yang sebenar kita tunggu nanti. Stay Stay tune. Bye. Ni lah yang ketujuh. Dah sampai ke destinasi. Tapi sebenarnya kita nak pergi mana ni korang? Daripada tadi lagi buat penonton tertanya-tanya. Sebenarnya kita nak pergi mana? Okey, sekarang ni kita dekat The Mines. Okey, jujurlah kan kalau cakap pasal The Mines ni, kalau dulu memang happening sangat. Tapi sejak dah lama tak beroperasi macam dulu, tempat ni pun jadi macam tak seramai yang kita ingat. Betul. Tapi sekarang The Mines dah lain. Sebab The Mines dah bukan setakat mall biasa. Ya. Sekarang dah jadi tempat orang cari hiburan. Sebab apa? Sebab game on dah buka dekat sini. So, bila orang kata, The Mines dah hidup balik, perasaan rasa ingin tahu kita orang pun makin memuak-buak. Betul tak korang? Betul. Agaklah kan gempak sangat ke game on ni sampaikan orang jauh-jauh datang semata-mata nak main game. Hari inilah harinya kita nak test semua game-game dekat sini. Tak sabar weh. Penonton kita pun mesti excited nak tengok kan. Saya pun dah excited ni Riri. So, kalau korang tengok video ni and korang rasa nak datang juga, itulah tujuan sebenar kita orang. Yeay, kami dah sampai di game on. Ya, ada 2 level tau game on ni. Jadi bila korang masuk The Mines, korang akan rasa macam explore the whole world. Setiap tingkat ada permainan yang berbeza-beza tau. Ada yang chill, ada yang lasak, ada yang untuk kanak-kanak dan ada juga untuk orang dewasa. Mestilah ada yang dewasa. Kata kita tak dekat sini Riri. Korang tahu tak? Maksudnya semua orang boleh datang kat sini and ikut vibe masing-masing and vibe korang. Best weh, 3 dalam 1. Ni kalau bawa keluarga ni lagi best. Ya, dan untuk pengetahuan korang boleh dapatkan tiket di level 3 ataupun boleh beli secara dalam talian. Macam mana? Kami akan letakkan di description video di bawah. Siapa excited angkat tangan? Saya. Hai semua. Okey, sebelum kita start, korang jangan lupa beli stokin dia. Kena pakai stokin dia dulu before kita start main game. Okey, untuk game yang pertama ni macam yang korang boleh tengok, kita nak main Ninja Challenge. Okey, so game ni dia macam obstacle course lah. Kita kena panjat, lompat, jaga balance. So kalau korang jatuh sikit je, memang kalah terus. Ya, basically game ni kena lompat and ke satu halangan. Betul. Masa ni lah kita nak ukur tahap keberanian kita. Ya. Riri ada gaya tak? Tak ada, okey je. Tak ada. Okay, jom kita start. Ya, Sedia. mula. Dia macam daripada sana kena ke sini tapi tak apa. Kita terus kat sini je. Oh lama. Tudung aku okey ke?
saya dah Biar je. hancur. Apa? Life must go on. Life must go on. Sekarang ni saya tak tahu kita di level apa. Yang penting saya dah penat. Ya, awak sekali tu jauh ni lemah. Ya, kita kena Kita tunjuk kita paling kuat. ya. Korang kena checkpoint, okey? Apa benda weh? Kena collect checkpoint. Scan lepas tu. Tak adalah susah sangat. Anak tu. Kaki anda sucio. Okey, jangan tengok bawah. Pandang Hana je. Pandang Hana. Look at me. Bongok lah. Oh, tak nak takut nak tengok atas. Tak nak tengok bawah. Weh, janganlah bunyi-bunyi. Takut. Goyang-goyang. Weh, tak boleh. Pergi sama dia. Yang ni easy je. Yes. Tak tengok bawah. Tak tengok bawah. Sebab atas tu tinggi sangat. Jom. Kita masuk dalam perut ibu balik. Bye. Bye. Kita naik kau daripada bawah. Kita dah nak sampai dekat penghujung, dah nak keluar dah. So, yes. Yes. Wow. I'm good. Aku rasa macam, kau pernah tak kau pergi pantai, lepas tu kau baring dalam air tu, dia macam terumbak ambing yang macam tu. Hari ni dah aku rasa. Nak kalau pejam mata dia macam dah guys. Wow. Wah, Riri berdaya. Ni baru Ya. satu game tau. Ya Win, kita ada Oh, banyak Syah lagi dah mati. game. Dah mati, dah Kal- tinggi sangat. Kalau Awin lah kan, Awin rasa level apa yang paling susah? Apa yang takut mesti nak turun pada curun tu. Oh, kalau Paling seram. kalau Riri rasa yang susah yang macam yang jaring labah-labah tu. Yang tu. Ha. Sebenarnya easy je guys. Ya. Easy je. Easy je. Kita masih bersemangat untuk Okay, next semangat game. lagi. Semangat. Kita pergi ke next game. Sedia mula. Suku harum itu selalu samudra. Kan ku daki gunungan Himalaya. Apa yang laut-laut ni Awin? Apa? Kita kena main Floor is Lava. Lawa tu kan benda panas. Bukan laut yang awak masukkan ni. Oh ya, Ya. Mama nak tahu. So basically, maksudnya kalau kita nak main ni, tak boleh sentuh permukaan lava tu lah sebab lava tu panas. Ya, kalau awak nak kalah, awak boleh lah bijak. Tapi Tak nak. nak kalah biasanya Tak tak nak. boleh. Tak nak, saya nak menang. Dia nak main ni. Pegang skrin. Dia tengok video dah 6 lepas macam ni dah ni. Jom lah Okey lah, kita okey. sedia mula. Okay guys, kita dah sampai dekat
paling best dekat game on tau korang. Korang boleh lah main lompat-lompat ke, boleh main tolak-tolak ke, langgar-langgar kawan korang. Guna bagus tu. Okay, jadi sabar. Tak sabar Jadi sedikit info Yes. untuk game ni sesuai untuk family dan mereka yang 12 tahun ke atas. Yes. Tapi kalau ada yang 12 tahun ke bawah nak main, kena ada parents dengan guardian. Tapi sedikit pesanan juga untuk mereka yang ada sakit belakang, masalah jantung atau sakit leher atau kesihatan yang boleh menjejaskan, dinasihatkan untuk tidak bermain. Okay, semua dah clear, safety check. So apa lagi Una? Jomlah kita start. Siap. Lengur lah, benda ni berat juga. Fight! Fight! Hi guys, sekarang ni kita tengah main game Bubble Bank. Kalau korang boleh tengoklah. Yang tu macam-macam benda kejadian. Okay guys, tengok ni. Jadi apa reaction kita? Reaction saya rasa ini sekali seumur hidup. Main dah mati tadi weh. Ya, super penat. Super tak tipu. Ya. Nak tu Nawi macam terbalik. Kepala kat bawah. Rasa tu macam, ya Allah tolong happy. Kat dalam tu rasa macam itu je dunianya. Kalau tak ada siapa yang tolong yang mati dah Hawi tadi. Yang macam ya Allah bila aku nak keluar daripada dunia ini macam Kalau tu. keluar saat, ya Allah. Rasa sejam. Bila nak habis. Rasa macam berperang dengan Awi. Tapi sebenarnya kita tak gol-gol pun. Kita Okay guys, rating untuk game ni kita bagi berapa? Bagi berapa? Apa? Maybe lah 9 or 10 per 10 lah. Lapan lah. Kalau macam nak balas dendam dekat kawan-kawan Boleh. Ni masanya. Masanya untuk melepaskan dendam. Yes. Korang tengok kat belakang kita ni. Okay guys. Bye. Okey, bubble band dah sudah. Ya. Buffalo lah pula. Aduh. Jom lah. Sorry, Jom lah. kalau game ni Lily tak boleh main sebab Lily akan pening. So kita akan tengok Awi Boleh, dia naik. boleh. Boleh, Jom. berani. Boleh, berani. Jadi, sekejap saja. Mula. Step macam ni. Step macam ni. Takut. So guys, Awin dah give up. Sekarang ni kita tengok Echah pula ya akan main. Okay. Echah dah. Sekarang ni kita akan tengok Fit pula. Okay.
perasaan saya first main ni senang je. Tapi bila kita main, susah gila. Perasaan saya pula mula-mula macam easy ni. Tapi bila main, level 1, level 2 okey lagi. Level 3 kau tak boleh, kau jatuh. Saya seperti yang disangka belum apa-apa lagi dah terpelanting. Kitanya kecil. Itulah pandang rendah lagi korang. Tapi dia bukan orang tau, dia level 2 kau tak sampai. Okay, next kita pergi mana ni? Kita nak pergi Lava. lava. Okay Ri, let's get started. Sedia? Mula. Jangan santai. Sakit, dia sakit. Okay, semula. Sedia? Mula. Wow. Kita tak boleh sentuh permukaan ni, Ri. Kita kena slow and steady. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Jangan ni, sikit lagi Ri. Sikit lagi. Kalah. Kembara satu. Mana kembara lagi 3? Kembara 7 ini. Kembara 7 kita. Dekat game On The Minds ni bukan 1-2 game yang kami main tu je yang ada tau. Selain tu ada yang memang fokus untuk budak-budak iaitu Imagination Playland. Dekat sini budak-budak boleh main sambil berimajinasi dengan adanya sandpit, farm, candy house, petrol station, swing, camping zone, cafe, supermarket sampailah ke police station. Kalau anda nak ada elemen sukan pula, Sport Hub memang pilihan yang tepat. Sport Hub ni ada dekat level 1, level 2 dan juga 3. Sport Hub level 1 ada game macam basketball bank, rock climbing dan juga smash paddle. Manakala dekat Sport Hub level 3 yang kami main dekat game on ni, ada dance floor, archery, table pool, bus maze and tornado kick. Lepas tu ada bowling arena untuk yang nak chill tapi still nak rasa mencabar main dengan kawan-kawan. Lepas tu, jangan lepaskan arcade battle penuh dengan mesin game dari pelbagai jenis. Dari yang klasik sampai game terbaru, confirm seronok dan tak rasa bosan langsung. Okey semua, kita dah main tu, kita dah main ni, berbalik-balik, bila dah sakat. Ya. Mestilah kita dah tahu siapa pemenang dia. Agak-agak lah kan siapa yang menang ni. Mestilah Awi. Ya ke? Kita tengok. Kita kira dulu, okey? Tengok. Okey. Okey. Riri kira Riri dapat 2. Siapa lah yang dapat 2 juga? Kenapa serius ni? Bila? Kalau macam tu, siapa yang menang? Siapa yang menang? Kejap lah tengah kira ni. Tak payah kira. Garanti saya menang. Jadi, sebagai pemenang, anda semua kena ikut saya ke Sedia? Mula!